Doktor, apa risiko jika hernia dibiarkan terlalu lama? Bergantung dengan keadaan sakit. Jikalau hernia dibiarkan terlalu lama tanpa rawatan pembedahan, yang kita bimbang atau kita khawatir ialah apabila hernia itu dia tidak boleh kembali ke tempat asalnya. Contoh kalau hernia di bahagian perut atau di bahagian ari-ari, dia terkeluar, kadang-kadang dia boleh turun balik, tapi ada masa dia kekal di luar dan kadang-kadang dia boleh berpusing. Kes yang kita panggil strangulation. Jikalau ini berlaku, memang tanda-tanda dia ialah pesakit itu akan mengalami simptom seperti usus yang tersumbat. Dia akan muntah, tidak membuang air besar ataupun sudah demam, and then boleh tengok perubahan pada kulit itu menjadi kemerahan. Bernanah pun boleh. Dalam worst scenario, usus pun boleh pecah. Yang ini kita panggil strangulation. So hernia, jikalau tidak dirawat dengan segera, ada risiko strangulation. Iaitu memerlukan pembedahan dengan secara kecemasan. Satu lagi kes, jikalau hernia yang tidak ada strangulation, cuma dibiarkan pada peringkat yang lama kelamaan dia boleh menjadi besar dengan usus dengan lemak dan menyebabkan ketidakselesaan pada perut lah.